Serabut. Sepuluh minit lagi, 10 minit. Tapi serius basic. Relax. Nak pergi. Nantilah. Ayo. Telah tiba bulan ni. Teruk dah ni. Sembilan minit lagi kita gerak. Sahur awal lagi lah. Sahur apa pukul 12. Thank you tap Fat. Pakai krim juga. Cakap kau buruk lah tu. Nak kutuk lah tu. Yang berbaca ada tak ada. Kat kedai ada. Tak adalah. Saya memang macam ni korang. Ini betul-betul dah menguap. Okay. Baik semua. Terima kasih yang tap-tap. Terima kasih yang bagi gift. Gigi. Terima kasih semua. Terima kasih yang join. Terima kasih yang tap-tap. Terima kasih yang bagi gift. Semoga dia memudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki korang. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih tu korang. Terima kasih banyak-banyak. Dah, korang dah boleh stop tap-tap. Dah boleh stop tap-tap. Stop. Saya nak end ni. Korang dah boleh stop. Tak tidur lagi. Saya nak tidur lah ni. Saya nak end. Pukul berapa kerja? Saya sepatutnya pukul 7. Tapi saya selalu masuk pukul nak dekat pukul 8 ke 8 lebih ke. Tapi kan dapat pagi buat live kan. Kenapa lewat? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Tidur. Tak juga, dia macam sayang nak bangun tidur. Sebab selalu kalau bukan bulan puasa, kerja 8 pagi 8 malam. Hai. Kalau bulan puasa 7 pagi sampai 6 petang. Terima kasih. Thank you. Bagi tu. Terima kasih.
Semoga murah rezeki. Selawat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Melihat tadi. Saya pun lewat juga. Setiap pasal saya berbeza dari kanan. Terima kasih. Tak on time juga. Awak tak on time kenapa? Kenapa awak tak on time? Awak kayak gitu lah, kena gigi tak ada braces. Dia tengok gigi juga. Saya tak teruk gigi saya. Yang awak tak on time kenapa? Sama macam alamak. Kakak Rambang, salam suka awak. Janganlah suka saya. Saya gila tau. Jangan suka saya. Sekejap ni pukul 8 masuk. Lepas tu masuk pukul 9. Masuk pukul 9 ke? Tak kasih kau. Lepas ni dah awal, okay? Tak mau isi nak jambu je. Ya, datanglah kedai. Datang. Sumbat jambu kat mulut. Masuk. Dah awal lah. Kenapa dah terlambat? Bangun pukul 7. Siap-siap tu semua. Tidak tadi lagi tak lah. Siapa kat yang? Tak dengar mereka tak. Ngantuk lagi lah masa tu. Sebab awak tidur lambat. Awak tidur sekarang. Dia bersama. Saya awak. Saya awak. Saya boleh bangun awal. Tak yang maklah. Allah. Ya. Kenapa Faris mana? Confused nak panggil adik kakak. Ada kat Gambang. Gambang kat mana? Gambang. Makcik is. Dia orang panggil saya makcik. Tak payah panggil adik lah. Tak payah panggil adik. Apa invite ni? Okay, nak pukul 1 dah best semua. Nampak macam awak berdiri sini. Awak berapa? Awak beritahu awak berapa? Nanti saya beritahu yang saya atas ke saya bawah. Cepat, saya nak end. Awak beritahu nombor awak sekarang. Saya end 20 something lah. Kalau awak ke atas, saya bawah. Kalau awak 20 ke atas, saya 20 ke bawah. Berapa? 22. Saya bawah sikit je.
Okay, 9 hari bulan ni saya 20. Cak. Okay, korang. Thank you, korang. 9 hari bulan 3 ni saya 20. Thank you lah yang tip tu Fat. Terima kasih kau. Thank you lah Fat. Betul. Kasih. Wafi, thank you. Dah Fat, awak dah boleh stop. Tolonglah stop. Stop tapping. Awak tak stop, saya jadi bersalah. Awak stop sekarang. Thank you for follow. Thank you tap. Thank you follow. Thank you bagi gift. Thank you yang join. Terima kasih. Terima kasih layan saya. Terima kasih teman saya semua orang. Kalau tak nak stop awak buat apa. Saya bersalah lah. Bersalah lah nak end. Saya nak tidur ni. Saya nak kerja. Stop lah. Oh, tak nak Assalamualaikum. Tak tidur lagi. Saya nak tidur dah ni. Saya dah nak end dah. Assalamualaikum awak. Ya, awak tersalah. Okay, awak jumpa esok. Ya, jumpa esok. Saya selalu buat live pagi-pagi. Tapi esok pagi tak tahu pukul berapa. 8, tak ada 8, 9, tak ada 9, 10, tak ada 10, 11. Terima kasih. Kadang saya buat live sebab bosan tau. Saya tak sampai awak yang nanti. Saya nak end. Teng. Esok nak apa maksudnya? Nak apa pula? So, rasanya masuk awal ke 27. Give. Kena kata jangan tanya, bagi je. Nak bagi. Tak nak bagi pun tak apa. Saya okey je. Yang penting korang berborak je dengan saya okey dah. So 7 lebih sikit lah. 7 suku. Saya Assalamualaikum. Azmi kenapa nak end dah ni Azmi? Sebelum ni saya buat live. Sebelum saya bekerja, tak ada pun orang macam ni. Tapi pukul berapa kerja? Pukul 6 petang.